So hari ni saya juga akan tunjuk macam mana nak pakai Ceramic Wax Plus, wax baru daripada PG Permaglass. So senang je nak pakai. So hari ni kita pakai kat kereta colour putih. Kita goncangkan dulu botol ni. Make sure kalau sebelum apply, kalau boleh clear dulu ataupun basuh hingga bersih lah surface tu. So buka botol, ambil satu applicator pad. So tekan. Selamba hujan-hujan pun kita reda sebab nak tunjuk demo kat korang semua kat luar sana. So senang je, letak sini, buat je pusaran macam ni. Okay, kita buat half je hari ni, kita tunjuk result dia. So lepas kita apply, biar dalam 1 minit, boleh buff. Tak sampai 5 minit, separuh bonet aku dah settlekan. So korang tengok kilat tak kilat, puas hati tak puas hati. Sekejap lagi kita try dengan air pula, tengok okey tak okey. Kau tengok belah kiri tu, baru je apply tak sampai 5 minit dah settle separuh bonet. Tengok macam mana water beading dia, cantik tak? Sebelah sini kanan ni hanya pakai wash and wax. Ada sikit lah water beading, tapi tak banyak macam kita apply ceramic wax lah. So korang nampak tak reflektif langit dengan matahari dekat bonet kereta korang tu. So kalau korang nak result yang macam ni, dapatkan Ceramic Wax Plus ni di live promo dan juga di beg kuning di bawah.